Ira sebelah ini. Umur berlian di 100 nutaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Watai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dirindakan oleh Allah yang ke. Rasul Utusan penuntut Rasul tu. yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah, Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak dia tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke kusubar kamu dengan dia dipek nama dipek Muslihadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat tegak. Ira sebelah ini. Umur berlian di 100 nutaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Watai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dirindakan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah. Watai urang kira menjadi semua hal yang kandungan. Watai masalah yang dunia, kumlake dunia. Melake udahnya. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Rolo belang tu tun. Si ribe perto leh hijriah pun ketiup roh dari 100 tahap. Tak le kamu ro milunan truk don truk belang tu Pejek le. Bak DP don lepas bedu lai. Bak DP 8 badi bukan 8 tahap. Ha. Lahir long tun ribe sekurito 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro nah punya utusan Rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Jangan lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa lili. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan Rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kacil seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak yang mudang pula utusan Rasul yang mudang Honda kena. Karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar puah. itu dasar nikah li malaikat. Pajan. Pada umulung Mumu yani padu je no. bulan 12 baru. orangnya. Menyati anak itu anak. Ha kada pegah haji repun apa. Bukan enggak? Ke mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lagoi, mesti haram tang lo ham dale. Mesti memang ji hana lagoi, lo tiap terima yang dagai. Baik neng aku ngaku ron utusan Rasul. Malay tu. Hamle dulu. Hana malay dah. Jangan hamle. Daripada lu murka orang kiamat, lebih baik tu Malaysia. Yang malay kampung-kampung tu dun lu ya. Lu kamu kanjai. Ya ije kan hamle. Hai ibu. Menya ifham Al-Quran, nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran, hamle. Ira nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah punya utusan Rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan orang terpilih. Simple pakai ije. Baik je. Nya ije tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti ije itu. So aja. Mesti draw kakak ije. Menurut roh gua. Mesti kakak ije. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini kau jodoh. Ji tai je mempupu dai je. Yang kan pun dapat deh. Ya kan? Utusan Rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti je aturan kamu mudah hai dah memang belum. Masa utusan Rasul lagi ya? Masalah hari kamu memang belum bayar. Apa peng? Jino hanape. Empat peng. Hanape. Empat peng di Arab nak bukan nak kirim empat peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hijau Pak Jokowi.
Nduri Jokowi. Tu dia Jokowi. Hai terjalung barang. Tak candra Jokowi baru. Neu kan apa? Neu na. Ci buka berita. Pegang-pegang yang itu. Balik-balik. Jino angsuran Honda Parajo. 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda Tempo. 5 bulan dengan itu. Yang Bulan 5 ngerono kalunas Honda. Kata kah? Minta peng baju tai tengah. Dia tengah. Mana jut? Jut. 3 minggu tu dia lam tu. Hai nak pegang peng Pak Menteri rumah 50 miliar peng rono. Ngau dah. Agak ni baju ke? Mana baju? Yang tertuh hudang kira biji dari balik. Ijak ligok je. Tojok je. Apa aku pegang namanya? Pegang dong tentang ijak long. Hana ada urusan ni. Kasih pegang dia.